Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini saya nak kongsikan bagaimana anda boleh menggunakan Scopus AI ataupun Cloud AI dalam membantu menyelesaikan penulisan tinjauan literatur ataupun hendak membina draft artikel ataupun mungkin ingin menyelesaikan tugasan yang diberi oleh pensyarah anda. Sekiranya universiti tempat anda belajar memang ada melanggan database Scopus, biasanya anda boleh akses masuk ke database tersebut menggunakan email rasmi yang disediakan oleh universiti. Contoh sekarang saya telah masuk ke dalam database Scopus. Saya terus pergi kepada Scopus AI. Bila saya klik Scopus AI ni, memang inilah keluar interface-nya. Jadi saya akan tanyakan soalan yang saya berminat untuk teroka dengan lebih lanjut. Misalnya, does smoking affect health? Okay. Okay, kalau lihat di sini ada performing keyword search. Sebenarnya anda boleh copy bahagian ini dan cari di bahagian advanced search untuk artikel jumlah artikel, untuk dapatkan jumlah artikel yang lebih banyak, sebab Scopus AI hanya berikan summary kepada soalan anda. Cuba lihat di sini, hanya ada 3 artikel saja mengenai kesan terhadap cardiovascular system. Itu memang kalau fikirkan memang tak logik, sebab kajiannya lebih banyak. Seperti saya cakap tadi, hanyalah summary. Jadi jika nak lebih mendalam, anda boleh pergi kepada show copilot steps ni. Okay, copy yang performing keyword search ni dan cari pada bahagian advanced search pada search ini. Okay, kita kembali kepada persoalan tadi. Does smoking affect health? Okay, katakanlah anda baca, dia boleh memberi kesan kepada cardiovascular system. Ada 3 artikel yang di-cite oleh Scopus AI. Katakan anda berminat nak baca tentang artikel nombor 2. Anda klik dan dia akan keluar abstract. Abstract ni ialah kata sinopsis lah kepada artikel tersebut. Sedangkan anda nak baca keseluruhan artikel. Jadi bagaimana nak buat? Kliklah pada Open Document Details. Klik View PDF. Okay, ini ialah jurnal yang di mana artikel tadi berada. Jadi jika saya berminat dengan artikel ni, nak baca dengan lebih lanjut, saya hanya klik Full Text PDF. Ada masanya jurnal tersebut, ada masanya artikel tersebut kita tak boleh baca terus begini. Kita terpaksa pergi pada contoh tadi ni full text ni. Ada yang kita kena view at publisher. So, kliklah mana-mana yang anda boleh akses artikel tersebut. Okay, katakan saya dah baca, saya minat, saya download lah. Okay, so sekarang ni kita pergi balik kepada pencarian does smoking affect health tadi. Okay, katakan anda berkenan. Semua ni nak ambil. Misalnya, okay, so tengok sekejap muat tak? Okay, ni terlalu kecil. Anda boleh screenshot. Tapi kalau macam ni terlalu kecil, saya lebih suka untuk copy sahaja. Okay. Okay, saya copy. Saya pergi kepada ChatGPT. Saya masukkan prompt. Write draft article on this topic. Okay. Jadi ChatGPT akan tuliskan draft artikel. Dan kalau anda lihat di sini, bahagian introduction-nya sangat pendek. Ini agak mustahil sebenarnya. Jadi anda boleh minta ChatGPT untuk tulis dengan lebih panjang dan cari citation-nya di kemudian. Jangan tak tahu, misalnya contoh yang ni, tobacco smoke contains thousands of harmful chemicals, many of which are toxic and carcinogenic.
Okey, ini perlu ada citation sebab dia melibatkan claim yang benar. Saya panggil claim lah. Jadi, boleh tanya ChatGPT, find report or current research articles for me to cite. ChatGPT sudah cari Kalau lihat di sini, yang ni anda boleh klik. Tengoklah sesuai ke tidak untuk dimasukkan. Anda perlu semak sebab ChatGPT ni kadang-kala dia hallucinate. Dia tipu kita. Kita percaya je tapi sedangkan artikel tersebut tidak pun cakap sedemikian rupa. Jadi kita kena check. So boleh carilah. Dia dah siap sediakan macam mana nak reference tersebut dalam APA dan sebagainya. Okay. So ini anda boleh minta ChatGPT panjangkan ayatnya. Kemudian carikan citationnya. Minta ChatGPT carikan citation. Dan semak adakah betul. Jadi kalau anda masih lagi tak berkenan, anda revise balik dengan ChatGPT. Okey, satu lagi cara anda boleh pergi kepada apa ni? Cloud AI. Ni nama dia ni. Cloud AI. Anda boleh akses dengan masuk melalui akaun personal Google. Saya tak langgan. Tapi cloud ni walaupun saya tak langgan, setakat ini hasilnya agak memberansangkan dan bagus. Okey, misalnya saya type does smoking affect health? Kenapa saya cari juga di cloud? Sebab saya nak bandingkan jawapan yang diberi oleh Scopus AI, penulisan oleh ChatGPT dan Cloud AI. Okey. Ini jawapan oleh Cloud AI. Jika nak buat artikel SLR menggunakan Cloud AI, contoh, can you write systematic literature review article based on my question just now, complete with accurate citation. Saya suka bina prompt begini sebab cloud akan bantu cari dengan lebih mendalam artikel-artikel yang saya boleh masukkan dalam penulisan tinjauan literatur saya. Sekarang cuba lihat artikel Systematic Literature Review SLR yang telah dibina oleh Cloud AI. Okey, mengambil masa yang agak lama untuk dijana. Berapa muka surat ni? Ada 7 muka surat. Okey, ada 7 muka surat. Ini saya tidaklah kata 100% betul. Tetapi artikel ini boleh dikembangkan lagi jika anda ada teknik penulisan Systematic Literature Review. Cuma apa yang saya suka bila saya minta Cloud AI untuk bina SLR ialah saya dapat tengok cara penulisannya. Okey, saya dapat lihat hasil kajian lepas tentang kesan merokok kepada kesihatan. Yang inilah yang saya akan masukkan dalam penulisan tesis saya. Tapi seperti saya beritahu, semak dahulu.
Okay. Jika anda hendak kajiannya 5 tahun terkini pun anda boleh beritahu dalam prompt ni. Untuk letakkan 5 tahun terkini up to 2026. Okay. Okay, itu nanti anda boleh download lah artikel ni untuk dibaca. Okay, itu saja perkongsian daripada saya. Semoga memberi manfaat kepada para pendengar sekalian. Bye-bye.